Keluarga berpendapatan rendah dan individu Muslim kini lebih mudah mendapatkan bantuan kewangan dan sosial daripada tabung amal Aidilfitri atau TAA. Menerusi borang permohonan baru yang dinamakan SPADU, penerima bantuan daripada Persekutuan India Muslim, Persatuan Bertindak Ginjal bagi Masyarakat Islam, Pertapis dan Persatuan India Muslim Bersatu hanya perlu mengisi satu borang saja. Wartawan Nur Arina Ahmad Anis melaporkan. Majlis Pemeteraian Memorandum Persefahaman ini disaksikan oleh tetamu terhormat Menteri Negara Pembangunan Negara Dr. Muhammad Faisal Ibrahim. Ia akan memperkemas pengurusan permohonan sambil memastikan setiap pertubuhan dapat memilih pemohon berdasarkan kriteria khusus masing-masing daripada data yang tersedia. Dengan adanya sifat kesanan ini, kita bukan saja menolong, memberi sokongan kepada mereka yang memerlukan, tetapi kita nak menolong dengan lebih baik. Kita nak memperbaiki proses kita menolong mereka. Dan dengan adanya hubungan yang baik di kalangan pemimpin-pemimpin MMOs, kita pun dapat melihat bagaimana kita boleh menyediakan proses yang lebih baik dan juga proses di mana ia mendatangkan kebaikan, kemudahan, keselesaan kepada mereka yang meminta bantuan. Bagi pengagihan bantuan Aidilfitri tahun ini, sebanyak lebih 3,200 permohonan telah diterima. Dengan pelaksanaan borang SPADU, TAA menjangkakan jumlah permohonan akan meningkat kepada antara 4,000 hingga 6,000, kata Ketua Jawatankuasa Eksekutif TAA, Encik Najib Sahib. Cabaran yang paling tinggilah bagi mereka ialah untuk mengisi borang. Ini yang paling susah untuk mereka. Kerana nak dapatkan borang, mereka kena pergi ke tempat yang mereka nak dapatkan bantuan dari satu tempat ke satu tempat. Kalau mereka dapat isikan borang ini dan serahkan pada kita, insya-Allah kita dapat sambungkan mereka kepada semua jenis bantuan yang sesuai untuk mereka. Borang SPADU kini menyelaraskan dan menggabungkan maklumat yang diperlukan oleh TAA dengan data yang dikumpulkan oleh keempat-empat pertubuhan tersebut. Persatuan kami, United Indian Muslim Association, tak ada borang. Jadi tabung amalnya persatuan ini lebih kata mendalam. They have all the information required. So this form is able to reach many beneficiaries lah, whether they are Malays or Indian Muslims. Maklumat pemohon dihimpunkan dalam satu pangkalan data utama yang boleh dikongsi bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan lebih tepat dan berkesan. Dengan adanya borang SPADU ini, dari situ lima badan ini boleh melihat dengan lebih jelas sokongan dan bantuan yang diperlukan. Ini ada satu inisiatif yang amat baik daripada TAA, memang diperlukan dan pada pendapat saya peribadi, ia adalah sesuatu yang harus dilakukan daripada dulu lagi, kerana pada pendapat saya sebagai badan-badan MMO, ada banyak yang kita boleh bekerjasama untuk sama-sama membantu masyarakat. Mulai hari ini, pemohon boleh mula menghantar borang SPADU dengan tarikh tutup permohonan pada 13 Disember ini.